dah berapa lama dah menetap dekat kawasan ni? Rumah ini dibina 35 tahun. Sekarang saya duduk sini selama 25 tahun. Sekarang isteri sudah meninggal, so tinggal di sini seorang saja. Jadi apa masalah utama kawasan ni? Kebersihan. Persekitaran kebersihan teruk. Memang teruk. Bila hujan rebut kuat, angin terlalu kuat, bubung saya sudah terbang 2 kali. Saya sudah membaiki 2 kali. Adakah kos membaiki itu datang daripada harga punya duit sendiri? Ya, ataupun saya punya duit. Oh, berapa dah keluar untuk membaiki? Saya membaiki 2 kali. Lebih kurang 8,000. Tak ada lift. Lift sudah rosak lebih kurang 25 tahun. Tak ada lah. Oh, dah 25 tahun tak ada. Saya sekarang berusia 79. Masih lagi naik juga. Lift sudah rosak, dia tak membaiki. Sehingga kita bagi tak pun dia diam saja. Kat sini ada tak kawasan rekreasi, contohnya tempat anak-anak bermain, riadah waktu petang? Tak ada lah. Memang tak ada lah? Tak ada. Dulu saya nampak 10 tahun dulu, mereka main di sini, budak-budak. Dia sampai pukul 9.30, 10 ada. Tapi sekarang langsung tak ada. Saya nampak di seluruh kawasan ini semua ada kondo lah, macam-macam rumah yang cantik. Sekarang ini yang teruk. So lagi baik pull down the building. Saya nampak sekarang ramai orang asing di sini. Ya, sangat banyak. Ramai. Memang ramai. I think all the owners sudah lari lah. Saya tanya, why no maintenance? Dia kata, uncle, mereka tak payah maintenance langsung. Macam mana saya mau jaga punya kawasan? Dia cakap saya. Kalau sekat paip bocor lah apa, memang sentiasa tak diperbaiki. Kalau kita nak perbaiki, kita minta gotong royong, cara macam pergi rumah ke rumah ke apa. Selalu juga sini api blackout apa semua kan. Macam-macam lah, air sumbat lah apa semua, tak ada. Kita sendiri, cara sendiri. Keluar duit sendiri? Duit sendiri lah. Benda macam ni cuma bangunan ni tak roboh lagi lah. Tapi kalau benda-benda yang macam air jatuh daripada atas sini, dia resak-resak apa rumah dan bilik semua, itu dah normal lah tuan. Buat pembangunan ni kita tak membantah. Tapi yang penting kita sebagai penduduk yang tetap sini ada tempat. Tempat yang sama kita nak duduk lah kan. Sebab itu je yang pilihan yang kita ada. Tuan boleh tengok kawasan keliling ni, rumah dah naik 400-500 ribu. Kan? Cuma ini rumah terakhir kos rendah. Dulu. Jadi pun dah sampai 30 tahun. Jadi kalau tuan tengok sini, kawasan kita ni macam dah dikepung oleh bangunan yang mewah. Tempat ni memang dah sepatutnya dibangunkan. Dalam keadaan rumah mewah-mewah indah. Tempat ini nampak sangat tak terjaga tempat ni. Keadaan macam ni tak berubah, sama juga. Kita orang tunggu lama sini. Pasal apa tu? Semuanya dekat. Hospital dekat, highway dekat, nak pergi mana